Jomlah datang sini. Hello, Assalamualaikum. Hai guys, korang apa khabar guys? Sekarang ni kita berada dekat dalam depan showroom BYD Sisma Auto ni. So saya dekat Jaya Shopping Center berdepan lah Section 14. Kalau korang pergi Digital Mall, korang mesti nampak ni Jaya ni. So kalau korang lalu sini, boleh terus pergi ke BYD Sisma Auto ni guys. Alright, nanti kita jumpa dekat sini. Dan korang kalau nak test drive pun boleh. Sesi test drive sehingga jam 6 petang sahaja. Nanti korang datang, korang cakap lah Syam ajak saya datang sini. Siapa Syam? Live host cakap kat dia. Alright, so nanti korang boleh lah tengok kenderaan si Lion ni ke. Alright, ini high spec SUV dari BYD buat masa ni. Memang puas hati. Memang sesuatu yang orang cakap mewah guys. Panoramic roof guys, seluas bumbung si Lion ni, nampak ni, kaca semua ni. So abang kakak yang tak tahu nak pilih EV mana satu yang best kan, saya recommend yang ni lah tuan-puan. Kalau tak minat SUV, kita ada sedan juga. So guys, ada dua model premium dan juga performance. Ada pilihan warna juga. Right, so jangan tunggu lama, datang sini jumpa saya. Okay, tak apa, kalau nak tengok SUV yang mampu milik, boleh tengok Atoto ni lah. Atoto ni harga dia RM100,000 sahaja. Okay, ada rebate. Yang si lain tadi pun ada rebate juga. So ikutlah mana satu yang terbaik untuk kegunaan harian. Alright, jangan cakap saya tak bawa tak ajak tuan-puan sampai tersasul-sasul lah cakap. So jumpa korang dekat sini. Dekat mana tuan-puan? BYD Sisma Auto PJ33. Nanti kita jumpa kat sini tuan-puan. Right. Bye. Padu tuan-puan, memang padu.